Kak Jun dengar kat belakang ada bunyi lari daripada belakang tau, sebab dia kayu kan, bambu tu kayu. Dengar bum 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 bum. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Sesi Seram bersama saya Amir dan juga Izzah. Ya, kita sebenarnya buat sesi seram ni sebab orang menanti-nantikan. Betul. Diorang duk komen, dia kata kita selalu sidai diorang. Jadi kita bawakan, jangan risau, kita bawakan dengan orang kata yang Gas-gas yang meletup. Gas yang kali ni saya rasa saya sendiri seram. Aduh. Sebabnya dengar tak? Suara dah hampir kan dia kan. Okey, sebabnya di sebelah saya orang kata pelakon ni memang terkenal. Saya kenal dia daripada cerita Blogger Boy. Filem Cun. Baru-baru ni Libang Libu. Pun ada. Ini dia kita bawakan Nadia Nisa. Yeay. Assalamualaikum Kak. Terima kasih kerana meletakkan saya dalam studio yang agak seram. Merah-merah dan Pegang-pegang saya menyala tengah ya. kontrol diri saya. dan juga Seorang lagi. Amir. Yang hujung ni. Mungkin awak nak introduce. Sebab saya tengok trailer pun saya dah gerun. Orang kata trailer tu seminit lebih je tapi gerun ya. Dia meninggalkan kesan dia dalam hati dan fikiran saya. Seorang lagi guest ni saya nak katakan, sebelum ni dia berlakon cerita. Satu cerita seram juga. Bertajuk Roh. Dan cerita tu antara yang top 5 tau dalam cerita seram-seram Malaysia. Seram kat Malaysia. Dan kali ni dia datang balik dengan cerita yang dia baru. Munculkan diri dia lagi. Dan ini dia, lain tak bukan Kak Jun Lojo. Yes. Terima kasih. Saya memunculkan diri saya. Okey. Kita Macam kita nak tanyalah sikit kan. Kalau dalam filem Polong ni, orang kata dalam masa 1 minit trailer tu, saya tengok watak Kak Jun sebenarnya yang paling saya menonjol paling menonjol lah dalam tu. Okey, mungkin Kak Jun boleh ceritakan sikit tak kisah yang dibawakan dalam filem Polong ni? Okey. Saya bawa watak Maria Hadi, nama Maria Hadi. Dia seorang pesalah. Okey. Maknanya cerita tu bermula daripada Maria Hadi ni dah ditangkap atas kesalahan membunuh. Dan dia sedang menunggu hukuman. Dan Kenapa saya makin lama macam dup. cakaplah cepat sikit. Jangan Dija. Dia memang penakut. Suspend je. Nothing happen. Dan Maria Hadi ni seorang yang mempunyai keinginan yang tinggi atas kebahagiaan, yang dianggap kebahagiaan tu adalah hidup yang glamour dan penuh kekayaan. Jadi dia sanggup melakukan amalan ilmu hitam. Itu Maria Hadi. Tapi polong ni guys ni Kak. Polong ni apa ni? Polong. Polong ni. Polong ni sejenis jin. Okey. Ya macam Gelaran lah. Gelaran kan untuk jin tu jin banyak banyak. gelaran kita panggil apa hantu lah apa lam cui lah tu dia Pocong lah apa. Pocong lah. Polong pun dia dalam Dia tu. Yang menjelma dalam filem ni, entiti tu adalah Polong. Ya. Okey. Dan juga untuk lakonan Nadia Nisa dalam filem ni. Macam mana wataknya tu sebagai anak kepada Maria Hadi. Yes. Saya anak kepada Maria Hadi, hasil daripada perkahwinan pertama beliau dengan watak Man lakonan Rizman Kuzaimi. So basically setelah Maria Hadi dijatuhkan hukuman dan semua masyarakat basically tahulah because terpampang di surat khabar, dekat berita, dan kita tahu dia memang bersalah dengan jenayah yang menggerunkan dan mengejutkan satu negara lah basically. So apabila terjadi begitu, memberi tekanan kepada pihak keluarga dan termasuklah anak kandung dia sendiri. Jadi disebabkan itu Marisa menutup penampilan dia supaya orang tak kenal dia ni siapa. Kerana yang digambarkan dalam cerita ni wajah dia mirip lah mak dia kan. Jadi bila semua orang dah tahu, dan adalah tabloid juga try to manipulate benda tu, dan benda tu yang memberi tekanan kepada
ahli keluarga sehingga kan dia menutup muka dia lah. So kalau you all tengok dekat poster tu dan juga trailer tu ada sosok tubuh bernikab, itulah Marissa. Allah, saya baru tahu. Yes. Oh, tukar tu yang berlakon. Dan apakah tugas Marissa dengan Maria Hadi? Nantikan. Nampak tak teaser dia terus berkembang dah ni. Okay. Kita kena cakap pelan-pelan semua. Makin lama tu ni makin bisik sikit. Okay, tu cerita Polong ni kan. Kita tahu cerita ni memang seram lah. Berlakon pun dekat tempat-tempat yang agak ada yang tempat yang ditinggalkan ataupun apartmen tu macam sunyi kan. Ada tak pengalaman ataupun macam situasi yang tak best waktu shoot? Kita tanya Kak Jun dulu. Tapi kan ada pengalaman lah dengan Echa. Dia pelakon. Okay. Memang tahu dia elak untuk nak berlakon filem seram kan. So bila ada scene yang macam dengan dia tu, masa tu Marissa menjadi sesuatu, Marissa pula Maria jadi sesuatu, time tu lah dia suka main-mainkan kita. Sebab dia ada beberapa special effect juga yang akan berlaku dalam cerita ni, which nasib baiklah tak melibatkan saya, sebab kalau ada saya dah tolak awal-awal. Tapi saya percayakan Kak Jun, lain pula jadinya. Ada plot twist di tepi. Seronok menakutkan orang. Kalau ikut set tu ada Maria ada 3 lokasi di Ulu Langat, di penjara Melaka, di penjara Johor yang sekarang jadi kota jail. Yang dekat Ulu Langat tu memang rumah tinggal. Rumah tinggal tu memang scene pertama kami masuk. Jadi memang rumah tu tak dibuat apa lagi. Memang diperlukan untuk scene tu. Jadi memang dibiar, tak ada mock up apa-apa. Memang usang, kayu dia memang kita jalan pun kena berhati-hati. Dan scene tu pun malam. Itu memang rasa ada seram sejuk lah, bulu roma. Dan sebelum tu pun ada kru bercerita, sebab kita dipanggil ustaz untuk baca-baca, untuk bersihkan rumah tu lah, untuk jaga kami lah. Dan setiap orang diberi satu kayu sebagai pendinding. Macam kayu tu sebagai pendinding, sebab dia kata tempat tu keras, sebab dah lama ditinggalkan. Dan dengarlah ada kru cerita, dia kata ada nampak kelibat seorang PA ni lalu dekat rumah tu. Dan dia tanyalah, ni nama dia Eza. Dia tanya, Eza ke tadi? Cakap, tak adalah Eza. Dia cakap, Eza belum sampai lagi. Dia nampak macam nampak Eza lalu kat situ. Itu daripada cerita-cerita kru lah. Macam saya dekat kota jail, berdekatan dengan tempat tali gantung. Dan ada set tu dalam sel terakhir. Memang yang benar lah. Set terakhir yang benar. Itu memang rasa bulu roma memang naik je lah. Tapi nampak-nampak tu tak adalah. Alhamdulillah. Keunikan lah filem Polong ni, sebab kita tahu kisahnya pasal genrenya thriller and juga seram, horror. Jadi apa nak membezakan dengan filem-filem seram yang dah ada pun dekat Malaysia ni, kalau yang dibawakan? Kalau dari segi watak, daripada segi cerita pun, sebab dia ada menyentuh, diinspirasikan daripada kes yang berprofil tinggi dekat Malaysia. Dan beberapa cetusan-cetusan yang diambil untuk diangkat dalam filem cerita. Dan wataknya, tapi kita tak ada menjurus pada fokus kepada satu watak yang memang ada, tapi hanya diinspirasikan. Jadi yang specialnya, kalau secara jujurnya untuk Kak Jun rasa ini adalah satu lambang ataupun identiti kepercayaan masyarakat dulu, yang sekarang pun masih diamalkan, tapi dianggap tabu. Itu yang specialnya. Kalau nak cerita pasal watak ni kan, mungkin sana ni Kak Jun kan, watak ni kan berat kan. Macam mana Kak nak ambil mood tu ataupun nak jadi karakter tu? Bukan senang tu kan. Nampak tahu kan roh tu kan. Jadi nak dapatkan
Betul, aura tu lah. Aura tu. Sebab setengah pelakon kan dia akan kaji dulu watak kaji ni macam dulu. ni. Jadi Jadi- macam mana nak dalam beberapa bulan ke untuk sediakan watak tu ke. Betul. Dalam berapa bulan juga sebab Zul pengarah dah bagi wataknya macam mana dan ceritanya macam mana. Wataknya dibagi rujukan kepada siapa. Ada juga dia bagi rujukan Maria Hadi ni seperti siapa. Kalau ikut Zul, Maria Hadi ni lebih pada Dang Anom. Dang Anom cerita Dang Anom yang Sultan Mahmud Shah. Dia ingin nangka dan dia makcuri nangka sultan dan lepas tu ditangkap. Jadi dia diumpamakan watak Maria Hadi tu macam tu. Maknanya Maria Hadi ni ada keinginan juga tapi di luar luar batasan dia. Dia ingin hidup bahagia. Pada dia bahagia dia tu adalah kemewahan, glamour, sanggup buat apa saja dengan amalan-amalan mistik dia tu untuk nak dapatkan kebahagiaan yang dianggap tu betul. Itu adalah benar. Seperti Dang Anom lah, itu layer dia tu. Macam tu. Untuk Kak Nadia, kita dah tahu akak jadi anak kepada tu kan. Macam mana nak kira nak make mood tu macam. Untuk saya pula yang menariknya watak Marisa ni macam yang saya sebutkan tadi tu dari segi penampilan dia lah. Which is pada saya jarang sekali penampilan macam tu muncul di layar perak. Betul. Bernikap semua bernikap semuanya dan I think benda tu jadi inspirasi juga kepada pengarah kita untuk ada satu sosok tubuh hitam full black yang berjalan. So it's sort of macam metafor juga dalam cerita seram ni apabila ada satu entiti hitam dekat situ yang misteri. Dan dari sudut pengisian juga sebagai seorang anak kepada pesalah jenayah, pengisian emosi saya lah bagaimana rasa tekanan dan hanya dapat dizahirkan kat sini saja. Dekat sini saja. So that is another skill of acting yang diperlukan jugalah. Dan alhamdulillah saya sempat adakan sesi bersama acting coach Kak Farah Ahmad untuk saya gali bagaimana nak menzahirkan lakonan dalaman ke sini, ke mata. Tu that's a lot of practice yang saya buat juga ketika itu. And I think that is one of reason juga kenapa saya terima naskah ini. Oleh kerana saya memang tak buat cerita seram, tapi disebabkan cabaran yang diberi tu yang saya say yes to this lah. And bergandingan dengan Kak Jun pula kan. Saya rasa benda yang menarik yang setiap kali dalam scene tu yang bila tengok dia je yang macam dia ada satu aura tau Kak Jun ni yang kita hanyut dalam tu. Bila kita tengok dia macam dia jadi macam kita serasilah maknanya. Kita serasilah sebab pernah juga sebelum ni kita bersama dalam filem Redha kita bersama sebagai adik kakak. So kali ni kita sebagai mak dan anak. Tua sikit dulu kakak. Dia makin tua. Maria Hadi hidup selama-lamanya. Dia kekal awet muda. Tapi betul sebab susah betul dia. Sebab dia hanya mata je. Tapi macam jujurnya Kak Jun rasa ada satu scene bersama Marisa tu hanya mata je memang membantu sangat. Membantu sangat untuk Kak Jun rasa ketika itulah kita tak boleh tahulah scene mana, tapi memang kalau itu kalau ada soalan tanya scene mana yang melekat sampai Kak Jun scene tu dengan dia. Sebab Kak Jun dapat mata je. Susah tu untuk nak dapatkan tu. Which saya pun tak tahulah nanti penonton tengok okey ke tak okey ke lakonan saya kan. So saya pun excited juga nak tunggu nanti dah jadi akan jadi macam mana nanti. Sebab kan kita kadang-kadang ada setengah pelakon dia anxiety tau. Bila berpakaian nikab macam tu kita pun nak kena kekalkan pakaian tu lama. Jadi macam Nadia Nisa sini untuk nak kekalkan watak tu ada tak perasaan I think seram tu? I mean banyak sebenarnya membantu saya dari segi penampilan Marisa tu bila ditutup semuanya sampai ke
sarung tangan sarung tangan, sarung kaki, semua wardrobe bagi saya full set black. Wow. So dia nak macam tu. So pada saya dia membantu saya lah, kerana apa saja yang saya rasa saya harus tekan. Saya harus tekan sarung lagi, sarung ni. Tak cukup sarung ni lagi. Sarung ni macam I think benda tu macam saya rasa masih orang notice saya lagi. Masih orang notice saya ni anak Mari Hadi. So benda tu yang membantu saya banyak. Tapi itu yang metafor dia. As far as you want to cover up yourself supaya orang tak kenal you, supaya you boleh hidup seperti manusia biasa. Tapi you bukan manusia biasa. Kan orang kena tunggu. Ada ceritanya. Bukan manusia biasa. Yang tu yang hujung-hujung tu, alamak. Goosebump Siapa pulung sebenarnya ni? Goosebump dah ni. Tapi kan dah kira Kak Jun kan dah bawa watak ni kan. Senang tak nak? Okay lah, dah habis kan cerita ni. Lepas Macam nak cut ke off dia kan? ada tak tersangkut ke? Tersangkut juga. Wonder juga. Ya, tersangkut. Tak mungkin. Kita tahu dia pun orang yang bukan yang sangat-sangat mengambil berat tentang craft dia kan. So kita tahu. Ya, tersangkut. Memang agak susah lah. Especially bila kita ada break tu kan. Sebab dalam kita nak kena hold benda tu. Kita nak hold karakter tu. Jadi macam dalam break tu akan terbawa-bawa juga. Padahal kita tak ada shoot ni. Tapi dalam hari biasa tu kita terbawa juga. Kita tak nak sembang dengan dia sangat. Dia ambil makanan pun dia tengah ambil. Kata kita biar je dia ambil. Saya Kalau kru kat sekeliling tu macam mana Kak Jun? Macam ada tak Kak ni trauma? Jun, kan tak payah. janganlah Ya. Kadang-kadang Dah makan dah. Dah Kak Jun. Bisa ngambil. benda tu tak boleh lah. Memang sebab kita nak hold. Kita tak boleh lepas. Kalau kita lepas nanti dia akan jadi kita nak Tak masuk sama. balik. Nak masuk balik tak boleh. antara watak tu susah tak Kak? Oh, susah. Sangat-sangat susah. Nak explain tak tahu macam mana. Tapi memang susahnya. Sebab watak Maria ni dia lebih banyak dalam yang disimpan. Dia disimpan kat dalam. Luaran dia tak. Jadi macam kita ditunjukkan kepada audience, Maria ni nampak happy kot lah. Nampak Tenang je, relax je. Tapi sebenarnya dalam. Dalam tu kena ada. Dalam dia tu berkecamuk macam apa. Sebab dia tengah menunggu hukuman dan dia ada benda-benda kat belakang. Dia punya warisan-warisan yang dia tinggalkan, warisan mistik yang dia tinggalkan. Itu semua ada kat dalam. Tapi nak tunjukkan yang kat dalam kecamuk, kat luar yang tenang. Itu cabaran sangat-sangat. Tapi saya rasa specialnya Kak Jun punya senyum tu. Sekali Kak bagi senyum je, tu dah cukup. Itu Dah bagi cakap tu lah. dalam fikiran saya, okay, dah terbayang-bayang dah ni. Tapi tu memang request daripada director memang sendiri. nak kena senyum nampak gigi. Kalau bila adalah juga kita try and error, maknanya untuk nak dapatkan visualnya macam tu adalah kita senyum tanpa gigi semua. Tapi no Jun. Kena Maria kena menyeringai. Menyeringai. Kita tolak semua cerita Polong dulu. Pengalaman Kak seorang-seorang Kak Nadia Lu, paling seram lah Kak yang Kak pernah encounter. Tak payah. Saya memang penakut. Masuk set tu pun dah. Masa kecil Kak? Masa kecil Dia sebenarnya kadang tak perlu hantu pun tak apa. Seram. Tak ada. Oh tak ada Kak. Tak ada. Saya alhamdulillah saya dilindungi dengan baiknya. Dilindungi dengan baiknya. Tapi Budak baik. ini antara filem seram yang Kak Nadia ambil yang keberapa Nani? Yang kedua. Yang pertama adalah filem Harum Malam. Harum Malam. Arahan Din Said. Yang ni yang kedua. Kalau ikutkan lepas Din Said tu saya dah tak nak dah. Macam mana boleh Tak nak dah. terima ni Polong ni? Sebab tu lah kot. Sebab Kita juga kan. Kak Jun lah ni. Satu lagi sebab ni lah, sebab cabaran dia tu lah kan Kak. Cabaran tadi tu. And then
I think saya sentiasa berdoa pun supaya saya ditemukan dengan karya yang hebat. Dan Betul. dan ketika dah menjengah umur late 30s ni, kita fikir macam okay, I want to do something yang meaningful, and also at the same time memberi saya satu benda yang baru setiap kali. So of course bila pengarah describe Marissa ni macam mana, and also dia ceritakan jalan cerita ni macam mana, and to me dia memenuhilah beberapa kriteria yang saya nak. And of course benda-benda macam ni kan dia lebih kepada spiritual kan. So bagaimana kita nak percaya apa sebenarnya kan. You takut sangat ni, you takut apa sebenarnya. So in a way dia mencabar diri saya jugalah. Apa yang you takut sangat, kan dah ada doa apa semua ni, you bawa sekali doa ni, you pergi dengan niat apa, dan bawa diri dengan baik. Itu saja. So I think throughout the journey as an actor juga, saya rasa bila saya tengok balik daripada dulu sehingga sekarang, benda tu yang mungkin sentiasa guide saya lah, supaya kita tidak terpesong kan. Dalam dunia ni, dunia glamour ni macam-macam boleh memberi influence kepada kita. So how you wanna carry yourself. So tu Kak Jun, pengalaman dari kecil luar pulau filem. Luar filem bulu. Pernah shoot satu filem, tak keluar lagi. Okey. Director Kabir Bhatia. Okey. Di ini tempat ni memang kalau kita semua pelakon di production tahu ni, dekat aduh lupa dah nama dia. Satu banglo dekat dengan Mah Mary punya kawasan Pulau Keri. Pulau Keri. Yang buat rahsia tu ke? Ya, di situ juga Harum Malam. Diorang dah cerita macam-macam tentang dekat tempat tu. So saya kenapa nak kena pergi? Cerita hantu lah Nadia. Dia kata kenalah pergi tempat macam tu. Memanggil kan? Tapi kita yang create kan benda tu. So you ambillah rumah yang tak ada langsung. Kena-kena. Tak feel lah Kak. Nak juga. Jenuh I kat dalam van tu. Ada tak apa-apa? Tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. Tapi di dalam ni, ya Allah, macam mana I nak conquer my fear tu kan. Ya Allah, Allah sajalah yang tahu. Sebab kita dah tahu tempat tu sendiri berisiko. Ya. Bawa watak So tu ni lagi. salah satu cerita ada lagi dah kot. Ni yang terbaru lagi. Terkena. Silakan. Sebab memang dah tahu dah. Orang cakap kat Banglo tu memang pernah ada keras dan pernah ada budak kru kena rasuk pernah. Jadi Kak Jun shoot dah beberapa hari tak ada apa, alhamdulillah lah. Tapi Banglo tu budak wardrobe tidur dekat situ. Alamak. Jadi satu hari tu kita dah habis shoot, locationnya semua lari ke tepi ke macam belah taman dia, luar daripada Banglo tu lah. Jadi semua pergi ke sana. Jadi Kak Jun dah habis scene. Jadi baliklah ke Banglo tu untuk nak salin baju semua. Ada satu PA je yang ikut. Jadi memang Banglo tu kosong. Bila dah habis salin tu semua, tunggu untuk transport ambil nak ni. Jadi PA tu kata, Kak Jun tunggu kejap, saya pergi kat set. Sebab kejap lagi je van sampai. Lepas tu ngam-ngam je maghrib masa tu. Maghrib. Memang tinggal seorang tunggu tinggal seorang. Memang dalam main kat dalam tak ada orang ni. Ya, sebab PA dah pergi tadi. Bila dia pergi je dalam berapa second je. Bila dah tak nampak kelibat dia. Tak nampak kelibat dia, Kak Jun dengar kat belakang ada bunyi lari daripada belakang tau, sebab dia kayu kan. Banglo tu kayu. Dengar bum 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 bum. Macam lari ke depan. Terus pusing belakang sebab masa tu menghadap tak menghadap Banglo tu, Kak Jun menghadap depan. Dia dengar kat belakang. Bila dengar macam tu, beranikan dirilah nak tengok siapa pusing. Tengok setiap tingkap, tengok nak tengok apa tu. Dalam pada tengok tu dengar lagi sekali dari belakang. Tapi yang
buat dia mengerikan tu, dia macam bunyi orang berlari yang nak ke arah kita. Oh lama. Sebab lari daripada belakang. Bum 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 bum, bum sampai ke depan. Oh masa tu dah memang bulu roma dah naik. Terus terfikir, mana ada orang ni, aku kena kacau ni. Sebab tengok kat tingkap tak ada apa, tapi dengar bunyi. Dah memang bulu roma ni pun dah naik. Sebab teringat kat. Ya. Terus kuat, baca cakap cepatlah, tengok tak ada orang, cepatlah van je. Dah baca dah ayat dia tonggal langgar dah. Dah baca dah, tapi tonggal langgar dah tak boleh baca dah. Tapi muncullah lepas tu baru nampak kelibat van. Azan, terus dengar azan. Alhamdulillah. Kuat akak punya. Kuat. Sebab insting akak kata macam Dia benda macam orang nak lari kan. Ya, sebab kita dengar dia dua tingkat, tapi dengar yang ke atas. Dekat ke atas daripada belakang. Memang kuat. Dengar hentakan lari tu macam besar tau, macam bum 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 bum. Memang Dia kan macam tu. Kan? Macam tu. Nafas aku tak akan terhenti. Tapi Kak dengar bunyi tak ada kemunculan lah kan. Tak ada. Lepas tu besoknya tanya cakap sebab nak sedap ke hati. Cakap mungkin ada kot, ada orang kat kot dalam tinggal. ke, ada orang ke. Sebab takut kan nak bawa balik rumah. Malam tu mimpi ngigau. Mimpi ada lembaga hitam datang macam itulah. Malam tu. Malam tu besoknya tanyalah sebab nak sedap ke hati. Cakap bukanlah ni penat agaknya. Badan penat kan. Tanya ada tak masa Kak Jun pergi tu, ada tak siapa kata tak ada. Budak bawa truk semua dah pergi kat set. Memang tak ada orang. Tapi pun Kak, kenapa PA Kak tinggal kat situ seseorang? Kesian dia. Kak Jun pun bagi cakap tak apalah, kejap je van tu sampai. Lepas tu dia pula tu. tapi Kalau I Jangan dia tinggal I. Datang sini. dengan mengetahui rumah itu ada macam-macam kan. Kau gila, I cakap tu. Kau gila. Jangan. Kalau tidak aku balik. Itulah pengalaman. Salah satunya lah. Agaknya itu yang paling seram ke Kak? itu paling seram. Itulah Itu paling seram ketika bekerja lah. Faham. Terus sekarang pun bukan ramai orang yang bawa cerita based on true story kan. Bila bawa cerita yang based on true story ni, orang Malaysia macam suka nak tengok kan. Ya. Dan digabungkan pula dengan tadi kata amalan tu kan, adat tu. Jadi adalah filem Polong ni sendiri adalah inspired from true story, and kita bawa kiranya amalan Maria itu sendiri. Memang orang kata kepercayaan orang dulu tu. Korang Kepercayaan. tunggulah nanti filem ni macam mana. Betul. Okay, saya rasa saya pun dah puas tanya. Lah itu je ke? Belum terganggu. Kepada semua rakyat Malaysia, inilah yang anda semua mahukan kan, Cik? Dan nantikan kita dah bawakan ke panggung. Jadi mohlah kita mohlah kita, marilah kita beramai-ramai mengambil pengalaman sinema. Kerana pada saya dalam sinema tu akan memberi kita satu kepuasan kan, kepuasan layar, kepuasan sound, kepuasan jalan cerita, kepuasan artistic value. Dan semua benda ni yang you all yang pernah menghantui you all sebelum ni. Jadi kita bawakan dan kita olah menjadi satu naskah baru, fresh. Jadi marilah kita saksikan Polong bersama-sama dengan barisan pelakon yang hebat-hebat, dengan karya pengarah yang hebat. Saya sendiri pun tak pasti saya akan duduk lama dekat dekat seat panggung tu nanti. So you all, saya tak tahulah macam mana. Saya tunggu you all punya komen selepas ini. Dan Kak Jun. Okay, marilah datang ke panggung beramai-ramai menonton filem Polong pada 28 hari bulan ini. Saksikan atau rasai keseraman di panggung wayang. Jangan tunggu di OTT. Sebab kita nak rasa dia punya keseraman tu dengan sound di dalam panggung tu. Baru rasa seram. Dan lagi satu, nak tahu Maria boleh terbang ke? Boleh tembus dinding ke? Datang.
Korang minta kan? Korang minta. Korang Ambil. minta. So itu saja. Itu saja. Saya dah meremang tadi. Nanti kita sama-sama lah kita pergi tengok cerita Polong ni di filem. Bila tarikhnya? 28 bulan. Yes, 28 di bulan. setiap panggung wayang di Malaysia. Okay. Dan itu saja untuk Seismik Seram kali ni. Saya dah goosebump. Dan juga korang yang tak sabar-sabar nak tengok Polong, korang dah tengok nanti pun komen dekat filem, komen dekat video ni. Apa pendapat korang dengan filem terbaru Polong? Okey. Itu saja. Itu saja. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Thank you sudi for datang having hadir us. bercerita. Sama-sama. Okay. Kongsi cerita minta halal lah semua Sama. Okey, itu saja untuk Seismik Seram kali ni. Assalamualaikum. Bye. Kak Maria, ada orang cakap yang Kak Mar ni boleh terapung, boleh tembus dinding. Betulkah apa yang diorang cakap tu? Aku tak kisah dihina. Tapi aku kisah kalau orang sebar fitnah. Pasal keluarga aku kata macam-macam pasal anak aku. Astaghfirullahalazim. Tempat apa ni? Dia ada. Aku dah pesan. Jangan. Kak Maria? Mati meninggalkan yang hidup. Hidup bersama yang mati. Auzubillahi minasyaitonirrajim.